KB, Raja B keunjungan panjang segulung kain renda yang baru. Okey, panjangnya 15 meter. Pada sini menggunakan 5 meter untuk menjadi ujung. Maju dan roda boleh maju ke yang panjang yang digunakan. Ya, cikgu macam confuse soalannya ni. Cikgu salah. Yang belum digunakan. Maksudnya bakilah. So, bila baki, maknanya akan ada proses penolakan. Okey, so penolakannya ialah asal. Tolak guna. So, jawapannya belum. Asal dia 15 meter. Yang digunakan 5 meter 10 cm dengan 250 cm. Gitu. Okey, dah. So, sekarang dia tak cakap pun jawab. Oh, dia cakap dalam meter dan sentimeter. Okey, so kita buatlah yang ni dulu. Meter, sentimeter. 5, 10. 250. Okey, dah. Tambahkan 5, 260 cm. Dah. Lepas tu kita tambahkan dengan yang ini 15. Tambahkan pula. Dah. Tolak tambah. So, inilah jawapannya. Okey. Tapi kena faham berapa cm sehingga boleh digelar M. So, jawapannya ialah 100. Baru digelar 1. Masalahnya dah 200. Maknanya 200 tak layak kat sini. Pindahkanlah dia ke sini. Jadi 200 cm sama dengan 2 meter. So, 5 tambah 2 sama dengan 7. Dan sini tinggallah 60 cm. Barulah kita boleh tolak dengan 15. Itu 760. Okey, macam biasa. Sifar tak ada. So, jangan pinjam sembarangan. Kita pinjam meter. So, 1 meter. Sini tinggal 14. 1 meter sama dengan 100 cm. Baru boleh tolak. 100 tolak 60, 40. 14 tolak 7, 7. So, jawapan yang belum diguna adalah 7 meter 40 cm. Okey, boleh? Okey, itu sahaja.